Geng, aku perasan Pronet ada claim di all new Proton Emas 7 PF ini kan, diorang katalah dia punya service cost adalah jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan kereta yang sama segmen. That one I think we need to do a little research. Aku pun pilih dua kereta pesaing yang terdekat untuk di Emas 7 PHEV ini, Honda CR-V Hybrid dan juga di Jeku G7 PHEV. Dalam jangka masa 10 tahun ini kan, yang aku dapat korekkan, kedua-dua pun kos dia lebih tinggi berbanding dengan Emas 7 PHEV. Kalau tengok kat sini kan, kos untuk Honda mau lebih 16%. Untuk Jeku pula lebih 27% berbanding dengan Emas 7 PHEV. Kalau sekali imbas, tengok Honda macam tak tinggi sangat kan. Tapi Emas 7 PHEV servis setahun sekali. Untuk Honda 1 tahun 2 kali. Kepada yang tak tahulah. Jadi dekat situ dah makan ekstra masa, duit petrol dan juga tenaga untuk servis kereta Honda. Dan juga tak lupa road tax untuk Honda CR-V 2.0 liter berbanding dengan Emas 7 PHEV 1.5 liter. Dekat situ dah ada beza dah. Untuk Jeku pula adalah 2,100 lebih mahal. Duit yang lebih tu boleh isi minyak dan elektrik untuk 1 tahun tau. Sebenarnya kan antara sebab kenapa Emas 7 PHEV ini servis dan maintenance dia adalah lebih murah disebabkan dia punya EMI Advanced Technology Hybrid System ini. Yang ramai ingatkan sebenarnya ada dua sistem untuk maintain. Sebenarnya tidak, dia hanya ada satu sistem je untuk maintain. Yang di mana terdiri daripada satu engine, dedicated hybrid engine, dan satu gearbox, dedicated hybrid transmission. Sama je macam kereta konvensional. Beza dia teknologi gearbox ini yang di mana dia bijak, dia akan gunakan mode EV dahulu dan menggunakan engine sebagai backup sahaja. Jadi secara logiknya engine kurang bekerja. Sebab itulah cost servicing dan maintenance dia tak setinggi kereta-kereta lain. Harga Proton Emas 7 termasuk rebate 4,000 itu dah tak masuk akal. Mileage pula tinggi, servis pula murah. Kereta ini betul-betul racun. Next level kompetitif.